Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita untuk PDPR Mata Pelajaran Bahasa Arab tahun 3. Hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-8, Ad-Darsus Samin Al-Af'alu, maksudnya kata kerja. Okey. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 73 hingga 75. Ataupun boleh rujuk nota yang Ustazah berikan ni. Okay, tengok yang pertama. Okay, kita akan belajar kata kerja ni terbahagi kepada 3. Al-fi'lul madhi, wal-fi'lul mudhari', wal-fi'lul amri. Okay, yang pertama, al-fi'lul madhi maksudnya ialah kata kerja untuk perkara yang telah berlaku, perkara yang kita dah buat. Okay, yang kedua, al-fi'lul mudhari' maksudnya ialah kata kerja untuk yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dan al-fi'lul amri maksudnya ialah kata kerja untuk kita menyuruh orang lain buat. Okey. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Arab mesti akan ada muzakkar dan muannas, iaitu untuk lelaki dan untuk perempuan. Jadi setiap satu bahagian tu mesti ada untuk muannas, ada untuk muzakkar. Okey. Cuba tengok perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, zahaba. Okey, bila fi'il madhi untuk zahaba kita buat untuk muzakkar. Untuk muannas dia jadi zahabat. Bila kita tukar kepada fi'il mudhari' untuk muzakkar kita tambah ya dekat depan. Daripada zahaba tu kita tambah ya, dia jadi yadhhabu. Untuk muannas dia jadi tadhhabu. Dia jadi ta bukan ya. Okey. Bila nak tukarkan kepada fi'il amar pula. Bila tukarkan kepada fi'il amar, daripada zahaba tu kita tambah alif dekat depan dia, dia jadi idhhab. Dan kita sukunkan yang belakang tu. Huruf ba tu kita matikan, dia jadi idhhab. Untuk muannas dia jadi idhhabi, kena tambah ya dekat hujung dia. Okay, zahaba kan maksudnya pergi. Jadi bila untuk fi'il madhi dia akan jadi, kalau zahaba lelaki yang pergi, lelaki telah pergi. Kalau zahabat perempuan telah pergi. Kalau yadhhabu dia akan jadi lelaki akan pergi ataupun sedang pergi. Dan kalau tadhhabu dia jadi perempuan tu akan pergi ataupun sedang pergi. Kalau idhhab kita nak suruh orang lelaki pergi. Okey, kalau idhhabi kita nak suruh orang perempuan yang pergi. Okey, yang kedua. Okey, sama juga macam yang seterusnya. Contohnya syariba, kita tambah ta dekat hujung dia. Untuk muannas dia jadi syaribat. Bila fi'il mudhari' dia jadi yashrabu dan tashrabu untuk muannas. Bila fi'il amar untuk muzakkar dia jadi ishrab, dan untuk muannas dia jadi ishrabi. Okay, syariba maksudnya minum. Bila untuk fi'il madhi dia jadi telah minum. Bila fi'il mudhari' dia jadi akan minum atau sedang minum. Dan fi'il amar kita menyuruh orang untuk minum. Okey, yang ketiga, menulis. Okey, menulis kataba. Kataba maksudnya telah menulis untuk fi'il madhi. Bila untuk fi'il mudhari' dia jadi akan menulis ataupun sedang menulis. Untuk fi'il amar dia jadi kita menyuruh orang untuk tulis. Okey, kataba bila untuk muannas fi'il madhi dia jadi katabat. Untuk muzakkar fi'il mudhari' dia jadi yaktubu. Untuk muannas fi'il mudhari' dia jadi taktubu. Dan untuk muzakkar fi'il amar dia jadi uktub. Dan untuk muannas fi'il amar dia jadi uktubi. Okay, yang seterusnya raja'a. Raja'a maksudnya pulang. Okay, untuk fi'il madhi muzakkar raja'a. Fi'il madhi muannas
raja'at, kita tambah ta, maksudnya jadi telah pulang. Okey, untuk fi'il mudhari' muzakkar dia jadi yarji'u dan muannas dia jadi tarji'u. Okey, maksudnya sedang pulang ataupun akan pulang. Fi'il amar untuk muzakkar dia jadi irji'. Untuk muannas dia jadi irji'i. Maksudnya kita menyuruh orang untuk pulang. Okey. Seterusnya tengok perkataan yang kelima untuk bermain. Bermain untuk fi'il madhi muzakkar la'iba, fi'il madhi muannas la'ibat. Maksudnya ialah telah bermain. Okey. Maksudnya dia adalah perkara yang lepas, kita dah buat benda tu. Okey, untuk fi'il mudhari' muzakkar yal'abu, fi'il mudhari' muannas tal'abu. Maksudnya ialah sedang bermain ataupun akan bermain. Okey, untuk fi'il amar muzakkar dia jadi il'ab, dan untuk fi'il amar muannas dia jadi il'abi. Maksudnya kita menyuruh orang untuk bermain. Okey, yang seterusnya memukul. Okey, tengok memukul. Memukul fi'il madhi muzakkar dia jadi daraba. Fi'il madhi muannas dia jadi darabat. Okey, untuk fi'il itu maksudnya ialah telah pukul, telah memukul. Okey, untuk fi'il mudhari' muzakkar dia jadi yadribu dan fi'il mudhari' muannas jadi tadribu. Maksudnya ialah sedang pukul ataupun akan pukul. Okey, untuk fi'il amar muzakkar dia jadi idrib dan fi'il amar muannas dia jadi idribi. Maksudnya kita menyuruh orang untuk pukul. Okey. Yang seterusnya untuk duduk. Duduk dalam bahasa Arab ialah jalasa. Okey, untuk fi'il madhi muzakkar dia jalasa. Tapi kalau fi'il madhi muannas dia jadi jalasat. Jalasat dengan jalasa maksudnya ialah telah duduk. Untuk fi'il mudhari' muzakkar yajlisu, fi'il mudhari' muannas tajlisu. Okey, ini maksudnya sedang duduk ataupun akan duduk. Okey, untuk fi'il amar muzakkar, fi'il amar muzakkar ialah ijlis dan fi'il amar muannas dia jadi ijlisi. Maksudnya kita suruh orang duduk. Duduklah macam tu. Okey. Yang seterusnya untuk membuka. Membuka dalam bahasa Arab ialah fataha. Kalau fi'il madhi muzakkar kita gunakan kata asal dia fataha. Tapi kalau fi'il madhi muannas dia jadi fatahat. Maksudnya ialah telah buka. Okey, untuk fi'il mudhari' muzakkar yaftahu dan fi'il mudhari' muannas taftahu. Maksudnya ialah sedang buka ataupun akan buka. Okey, untuk fi'il amar muzakkar dia jadi iftah dan fi'il amar muannas jadi iftahi. Maksudnya ialah kita menyuruh orang untuk buka. Okey. Dan yang terakhir mandi. Mandi dalam bahasa Arab ghasala. Okey, bila untuk fi'il madhi muzakkar kita gunakan kata asal dia iaitu ghasala. Untuk fi'il madhi muannas dia jadi ghasalat. Maksudnya telah mandi. Okey, fi'il mudhari' muzakkar dia jadi yaghsilu dan fi'il mudhari' muannas jadi taghsilu. Okey, ini maksudnya ialah sedang mandi ataupun akan mandi. Okey, untuk fi'il amar muzakkar dia jadi irsil dan fi'il mudhari' muannas dia jadi irsili. Yang ini maksudnya kita menyuruh orang untuk mandi. Okey.
Secara kesimpulannya, bila fi'il madhi muzakkar dia ialah untuk kata asal. Yang ini kita baru belajar untuk dhamir huwa dan hiya, maksudnya untuk seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, bila untuk muzakkar fi'il madhi semuanya mesti kata asal dia, kata dasar dia, iaitu contoh yang pertama tadi zahaba. Bila kita tukarkan dia kepada muannas dan dia fi'il madhi, kita kena tambah ta dekat hujung dia, dia jadi zahabat. Tapi bila kita nak tukarkan daripada zahaba tu kepada fi'il mudhari' muzakkar, dari zahaba tu kita tambah ya dekat depan yang ustazah hijaukan tu, dia jadi yazhabu. Bila kita nak tukarkan kepada muannas, jadi ya tu kita tukarkan kepada ta, ya yang dekat depan tu, dia jadi tadhhabu. Okey, bila kita nak tukarkan pula kepada fi'il amar, daripada zahaba tu kita tambah alif dekat depan dan kita sukunkan huruf akhir dia, dia jadi idhhab. Dan bila nak tukarkan kepada muannas, daripada izhab tu tambah ya dekat hujung. Bila kita tambah ya, kita kena letak ba tu baris bawah, dia jadi izhabi. Okey, untuk hari ini itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.